pernah tak ada yang mengalami situasi di mana kan kita ada konflik dengan staff tertentu ni. Kita macam ada macam keadaan yang orang cakap tak boleh nak bekerjasama. Dia macam ada, ialah mungkin kita pun nak cakap kita bagus tapi dia macam asyik nak timbulkan masalah je. Dia macam nak menyusahkan kerja kita. And then kita perlu untuk kontak dia. Sebab kita perlu dapatkan jawapan dia boleh buat kerja tu tak, mungkin bahagian store ke, kita perlukan dia untuk cari barang tu. Dan kita perlu benda tu cepat sebab kita dah nak start loading barang besok. Tapi barang tu masih tak ready lagi hari ni. Jadi kita call dia, lost contact. Dia tak jawab. Bila kita call dia, dia tak jawab. Then Wasabi pun dia tak jawab. So dah sampai kita punya jalan tu dah sampai ke jalan penghujung di mana kita tak tahu dah nak pergi mana. Jalan mati. Kan? It's okay. Kita dah try untuk contact dia. So kita dah tak ada jalan penyelesaian. Kita tak nak orang salah faham dengan kita di mana dia orang akan ingat kita tak jalankan tugasan kita. Sebab kita punya tugasan ialah untuk kita nak update information berkenaan dengan kita punya transportation. Kita ada nak pergi hantar barang. Contohnya kan. So come to the end of the road tu, dah memang jalan mati. Cara saya akan open lah. Tak payah ada apa-apa yang perlu diselindungkan. Sebab kita dah usaha untuk kontak dia. Dan kita bukan jenis nak sikit-sikit mengadu. Dia tak jawab call saya. Saya dah message dia tak jawab saya. Nenek, macam budak-budak tak ada. Kita straight to the point. Kita be gentle. Kita open talk. So bagi saya akan masuk dalam kita. Sekarang kita memang akan ada, tiap company dia akan ada dia punya group dia. So saya akan masuk dalam group di mana group tersebut ada boss. So saya akan mention kat sana. Saya try to contact Puan Siti dari pagi tadi sampai sekarang tak dapat respon. So saya tak boleh nak up kita punya schedule. Saya tak tahulah benda ni jadi ke tak besok. Sebab saya perlukan confirmation daripada Puan Siti. Tapi Puan Siti sampai sekarang tak feedback saya. Dia tak jawab saya punya call. So saya memang tak boleh buat keputusan lah. Sebab saya perlu tunggu Puan Siti untuk feedback. Puan Siti cakap yes, baru saya boleh arrange kita punya ship, kita punya trip tu. Okay? Alright, so that's it. Kita just nak bagi tahu kepada umum sebab kita pun tak nak lah orang tanya kita, besok ada tak trip? Besok ada tak ni? Kita tak nak lah terpaksa update one by one, nak PM pula tak ada. Kita open talk sahaja. So kat sana anda punya bahagian dah settle. Ya, kadang-kadang mungkin anda fikir, alah tak nak lah pun nanti orang tu tak suka saya. Nanti dia cakap saya sikit-sikit mengadu tak. Waktu kita dalam dunia pekerjaan, kalau you ada buat salah,